Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Pahang First. Bersama saya Syafiqah Jamaluddin dalam Pahang minggu ini. Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang Sultan Abdullah Rayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah berkenan berangkat bagi menyempurnakan Majlis Pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah di Stadium Darul Makmur, Kuantan. Keberangkatan Paduka Baginda diiringi oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail. Turut mengiringi ialah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Haji Fadila Yusof. Lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan majlis yang turut menyaksikan perlawanan persahabatan antara pasukan pilihan Pahang dan pasukan pilihan Selangor. Perlawanan yang berlangsung dalam suasana penuh meriah itu menyaksikan pasukan pilihan Pahang muncul pemenang selepas menewaskan pasukan pilihan Selangor dengan keputusan 2-1. Sebelum majlis pelancaran dan perlawanan berlangsung, turut diadakan sesi meet and greet perlawanan persahabatan pilihan Pahang menentang pilihan Selangor sempena pelancaran Liga Rakyat Pahang First Piala Al-Sultan Abdullah. Kerajaan Pahang tidak pernah membuat keputusan secara sewenang-wenangnya dalam soal penerokaan hutan. Sebaliknya, setiap tindakan yang diambil dibuat secara teliti dengan mengambil kira keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata komitmen tersebut terbukti apabila lebih 57% daripada 3.6 juta hektar keluasan tanah negeri ini masih dikekalkan sebagai kawasan hutan simpan. Bagi hutan, kita seimbangkan antara pembangunan dan penebangan hutan. Maknanya kita tidak membuat sesuka hati. Saya ucapkan cabaran dan tahniah kepada pengarah-pengarah yang berkhidmat di negeri Pahang selama saya dapat menjadi semuanya sangat prihatin terhadap hutan di negeri Pahang. Jadi kita kuat kuasa, akhirnya Alhamdulillah. Mungkin tidak sifakan, tetapi saya boleh katakan hampir sifar penerokaan balak haram di negeri Pahang. Alhamdulillah. Ini satu kejayaan. Bagi negeri Pahang, Alhamdulillah. Tahun lepas, Datuk Jalaluddin menyumbang 141 juta hasil kepada kerajaan negeri Pahang. Dan sumbangan beliau inilah antaranya yang menyebabkan negeri Pahang mendapat pencapaian melebihi 1 bilion ringgit 4 tahun berturut-turut. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Persidangan Pengarah-Pengarah Perhutanan Negeri Semenanjung Malaysia ke-46 tahun 2026 bertempat di Dewan Utama Kompleks Yayasan Pahang. Seramai 22,678 pelajar di seluruh Pahang bakal menerima manfaat menerusi inisiatif Makmur Pahang Buku Rujukan dan Buku Latihan SPM, STPM dan STAM tahun 2026 yang dilancarkan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Felda Purun Bera. Jumlah tersebut melibatkan 19,893 calon sijil pelajaran Malaysia SPM, 2,245 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan 540 calon sijil tinggi agama Malaysia STAM. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosdi bin Wan Ismail berkata inisiatif itu diteruskan selepas kejayaan Pahang muncul sebagai negeri terbaik dalam pencapaian SPM 2025 sekaligus membuktikan keberkesanan usaha berterusan kerajaan negeri dalam memperkasa bidang pendidikan. Dan proses ini tidak habis begitu saja. Kita fikir lagi bagaimana untuk meningkatkan lagi. Kerana kita tahu semakin hari pelajaran ni semakin complicated, memerlukan fokus dan pelbagai. Jadi kita tambah lagi iaitu matematik tambahan dan sains, menjadikan daripada 4 sebelum ini kepada 6. Dan saya juga mendapat permohonan daripada pengarah pendidikan bahawa untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 pun harus disantuni, harus diberi perhatian. Jadi kerajaan negeri tidak beragak untuk meluluskan sejumlah peruntukan
Saya minta pengarah pendidikan akan bagi detail kepada kerajaan negeri untuk kita pertimbangkan. Bagi saya ini tidak ada masalah, di mana saya ucapkan tadi bahawa pendidikan itu adalah satu pelaburan untuk anak-anak di Pahang, kerana tidak ada maknanya kalau kita maju dan sebagainya tetapi akhlak anak-anak kita runtuh, tidak bermoral dan sebagainya. Kita mahu mereka mempunyai akhlak yang baik, beradab, bersopan dan berintegriti. Itulah hasrat kita. Seramai 62 peneroka Felda Rentam di Bera menerima surat hak milik masing-masing dalam satu majlis yang diadakan bertempat di Majlis Daerah Bera. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Wan Rosti bin Wan Ismail berkata, kerajaan negeri komited menyelesaikan isu pemilikan tanah peneroka di seluruh Pahang dengan baki 231 peneroka masih dalam proses. Katanya setakat ini daripada lebih 43,000 peneroka Felda di negeri ini, kira-kira 95% telah menerima suratan hak milik, manakala baki 5% lagi akan diselesaikan tahun ini. InsyaAllah kita akan selesaikan suratan hak milik ini kepada semua peneroka di negeri Pahang. Hari ini Felda Rentam Bera kita selesaikan. Maknanya daripada 400 lebih dulu yang jadi peneroka, kita selesaikan hari ini. Dasar ini tujuannya nak meningkatkan taraf hidup orang Melayu, untuk pastikan tanah-tanah yang diusahakan ini akan jadi milik mereka yang datang untuk jadi peneroka. Dan akhirnya telah menjadi kenyataan. Kehadiran kita sebagai peneroka telah mengubah nasib kita. Ada di kalangan anak-anak kita yang menjadi doktor, ada yang jadi pentadbir, ada yang jadi jurutera, ada memegang pelbagai jawatan, pemimpin dan sebagainya. Kita di Pahang, alhamdulillah, kestabilan politik ada, kedudukan kewangan kita bagus. Hutang kita dengan persekutuan daripada 3.2 bilion tinggal 900 juta. Bantuan kita bagi tak berhenti kepada rakyat negeri Pahang. Saya minta tuan-tuan dan puan bantu saya untuk terus mengekalkan kestabilan politik. Kalau tak ada kestabilan politik, negeri Pahang ni akan undur ke belakang balik. SA Mart Mahkota Square Kuantan menjadi cawangan pertama SA Mart yang dibuka di negeri Pahang, sekaligus berperanan sebagai platform menghimpunkan produk industri kecil dan sederhana IKS tempatan untuk dipasarkan ke peringkat lebih luas. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaburan, Perindustrian, Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Muhammad Nizar Datuk Seri Muhammad Najib berkata, SA Mart bukan sekadar sebuah pusat jualan, malah menjadi hub pengumpulan produk-produk IKS Pahang untuk dikomersialkan ke pasaran serantau dan antarabangsa. Menurut beliau, usaha itu membuka peluang kepada usahawan tempatan untuk memperluaskan pasaran melalui perdagangan dua hala melibatkan wilayah Borneo termasuk Sabah, Sarawak, Brunei, Filipina dan Indonesia. Di masa-masa hadapan kita berharap kita dapat menggalakkan IKS kita untuk ekspor dia punya barang-barangan ke negara-negara serantau. Mungkin kita boleh mula perdagangan dua hala kepada Borneo, contohnya pada Sabah, Sarawak, pada Brunei, ataupun Filipina dan juga Indonesia. Dan sekiranya ada permintaan yang tinggi, kita boleh pergi sejauh Asia Utara, Korea Selatan, Jepun dan negara China yang mempunyai sejumlah penduduk beragama Islam yang begitu ramai. Mereka boleh ekspor barangan mereka ke Timur Tengah, Eropah dan ke mana-mana benua yang memerlukan produk tersebut. Tawaran yang diberikan oleh syarikat ini, salah satu perancangan mereka adalah untuk membuat ekosistem pembangunan sebesar 250 juta, di peluang kerjaan 500 lebih peluang kerjaan, 300 lebih rakan-rakan IKS sebagai rakan kongsi vendor, dan ini merupakan satu komponen yang dialu-alukan yang penting buat industri halal dalam negeri Pahang.
Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian SA Mat Mahkota Square di Kuantan. Sekian saja untuk berita Pahang minggu ini. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum.